Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. You just wanna lap dance, you just wanna pop up on this dance like you the Batman. So hari ni macam kau tengok kat thumbnail, saya nak rasa ramen 2 kali ganda, tapi saya nak campurkan dengan full cream susu dasyadi. Maybe tak rasa pedas, tapi saya nak rasa lah punya berlemak tu macam mana. Hari ni kita tak ada dapur mak, okey? Kita ada makan sendiri yang sedia. Jadi mari kita tengok yang dah siap. Kita ada sediakan pinggan dan juga chopstick. So jom kita makan. Okay, so ni saya dah siap masak. Tapi kan, saya tersalah buat banyak kuah. Jadi saya tak tahu dia pedas ke, dia tak pedas. Sebabnya, kalau korang tengok banyak kuah. So, jom kita makan. Tak asap dia. Sebab betul-betul baru lagi dia. Oh, encik. Bismillahirrahmanirrahim. Maybe sebab saya tersalah banyak susu, tapi saya banyak. Rasa dia guys, saya tak nak beritahu korang lagi. Sekejap, saya buat hidung. Saya tak nak bagi tahu korang lagi rasa dia macam mana. Saya nak rasa benda ni yang baru. Okay, tapi saya dah makan. Nampak tak? Tak nampak sabar. Saya nak rasa benda ni, tapi saya dah buka dan saya tak tekan. Benda ni macam baru. Jangan risau, dia ada tanda halal kat sini. Saya nak rasa sebab dia macam baru lagi. So saya pergi kedai Aiwan tadi, saya ada belilah. So korang kalau nak cuba, korang pergi kedai Aiwan. Ni bukan sponsor, okay? Ni saya saja je sebab nak rasa nampak macam menarik. Sebab saya suka benda yang pelik sikit. Dan dia ada 4 flavor. Yang saya makan tadi BBQ. Nampak tak? Dia ada spicy, dia ada cuisine ni saya tak tahu apa benda. Lepas tu satu lagi ada peppercorn. Jadi mari kita sambung makan. Nampak macam saya lapar. Satu lagi makanan. Saya beli ayam. Dia ayam gunting kan, tapi saya tak potong. Sebelum ni viral ayam gunting, tapi dia tak gunting. Saya beli tadi, tapi saya dah makan separuh. So jadi tinggal besar ni. Apa yang susah kan? Saya nak makan yang seaweed. Saya beli sebab saya takut pedas, tapi dia macam ni. Dia betul sedap tak? Kenapa saya rasa tiba-tiba rasa pedas? Rasa dia macam ramen biasa. Mungkin sebab saya salah isi. Saya salah isi susu full cream tu 2. Dia rasa tak pedas sangat. Dia tak rasa pedas yang 2 kali ganda. Dia rasa macam pedas ramen biasa. So rasa dia biasa je. Okay guys, saya kembali mengambil sudu. Saya nak hirup kuah. Saya nak kuah dia. Saya rasa kalau makan mie dengan kuah mesti sedap. Nak rasa kuah je dulu. Kalau makan kuah dia, kalau ikut kuah dia, pedas. Astaghfirullahalazim. Satu benda yang saya lupa. Sabar. Kau tahu tak? Dah nak habis. Lepas tu baru ingat. Stres lah aku. Semua tu lupa. Saya tak je benda ni. Kalau pedas nak habis. Yang tahu membuatkan lagi pedas. Tahu tak? Besar. Besar muka saya. Ni baru sebelah tau. Belum yang betul-betul satu tu. Lagi besar. Okay guys,
Saya selalu lupa nak record. Saya dah makan. Tapi saya lupa nak record. Benci lah. Tiba-tiba dah tua. Kita muda lagi tau. Bismillah. Tak apa. Teruskan makan. Kuah dia yang pedas. Okay guys, so saya nak rasa yang ni, yang spicy punya. Yang tadi saya tak sempat nak makan. Jadi saya rasa macam, tapi kita rasa dulu ni je dulu. Tak sabar mau rasa. Saya rasa dia tahu. Apa yang dia tahu? Kan? Dia macam tahu yang tahu goreng. Tapi saya tak yakin lah benda tu tahu. Tapi bila tengok dia macam ayam. Tapi bila makan dia macam tahu. Okay guys, dia macam tiba-tiba tak suara. Okay guys, so itu sahaja video saya kali ni. So jangan lupa like, comment and subscribe. And follow. Follow? Apa yang follownya? Subscribe. So saya harap korang suka. Saya minta maaf sebab lama sangat tak buat konten. Saya harap korang stay lagi tengok video saya. So itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.